Baik. Sebab kita tengok sekarang ini dalam politik Malaysia ini, Selangor dan Pulau Pinang, dulu Kelantan, ada Tok Guru Ni Aziz, dia bertahan sebagai satu tunggak di negeri Kelantan. Memang luar biasa Tok Guru Ni Aziz, ya. Berdepan satu negeri, seorang manusia kurus kerdil, sosok sederhana, boleh bertahan dengan seluruh jentera, wang, kekuatan UMNO dan Barisan Nasional. Sekarang tumpuannya Selangor, Pulau Pinang. Ya. Ada orang kata walaupun diserang di bawah pimpinan Lim Guan Eng di Pulau Pinang dan Tan Sri Khalid di Selangor, prestasi pilihan raya kita lebih baik daripada 2008. Alhamdulillah. Sesudah pilihan raya, isu kaum dan agama dipermainkan begitu. Seolah-olah orang Melayu sekarang ditekan. Pergi di kampung-kampung, orang Melayu ini semua jadi alat dalam keadilan, dalam PAS, mainan DAP. Itu ditohmahkan. Bila mai itu isu Bible, kitab Injil dan Allah, dikatakan ada usaha mendakwahkan Kristian dan kedudukan Islam tergugat. Ya. Saudara, kita dalam Pakatan Rakyat dah buat pendirian. Pendirian kita tahun 2010 berdasarkan draft yang dikemukakan oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Dia tokoh politik, dua Tuan Guru, maka kita beri laluan. Dia berikan draft dan saya minta masa itu Keadilan dan DAP bersetuju dengan draft tersebut tanpa pindaan. Itu menjadi pendirian Pakatan Rakyat dalam soal itu. Ya. Maknanya soal memartabatkan Islam sebagai agama persekutuan, dan di Selangor Islam agama negeri, meningkatkan usaha dakwah, mengimarahkan masjid, membawa perubahan, meningkat kefahaman dan pelaksanaan Islam. Kita bukan saja tidak berganjak di pendirian itu, kita harus terus dalam usaha tersebut. Tidak, saya bukan maksudnya depan orang Cina dan orang India mengatakan kita akan lemah dan longgar dalam soal Islam. Tak, kita akan lebih tegas dan mantap mempertahankan kedudukan Islam di negeri Selangor. Bedanya apa? Apakah dengan penghayatan Islam, mengimarahkan masjid, kita mesti menanam rasa takut dan cemas dan menghalang amalan dan penerangan orang-orang bukan Islam termasuk Kristian? Jawapannya tidak. Kita harus imarahkan Islam, tapi kita mesti pertahankan tiap hak tiap rakyat negeri ini. Orang Buddhis, orang Hindu, orang Kristian berhak mengamalkan agama mereka masing-masing. Ini pendirian kita cukup jelas, sudah. Oleh kerana hal ini serangan bertubi-tubi, maka kami berpendapat sampai ketikanya pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat turut bersama dalam menangani masalah ini secara langsung di negeri Selangor, meleraikan isu ini dan menjadikan Selangor sekarang model ekonomi yang baik, tapi model negeri yang baik dan tegas mempertahankan hak setiap rakyat negeri Selangor tanpa tolak ansur. Ini dia menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih. Saya akan terus berusaha bantu. Dan saya ulang seperti yang saya sebut hari ini, Tan Sri Khalid dalam apa peranan pun, usaha dan peranan dia dalam mengangkat ekonomi negeri Selangor mesti dikekal dan diteruskan. Peranan dalam membawa perubahan ekonomi di negeri Selangor. Perubahan pimpinan lainnya kita ikut. Orang tanya apa akan berlaku, saya kata menang dulu Dewan Undangan Negeri Kajang.